Hai, Assalamualaikum. I'm Natasha, jual rumah landed. Welcome to Pavonia, the cheapest double story terrace in Shah Alam City. Come on in. Okay, inilah teras 2 tingkat yang saya sebut-sebut tadi. Confirm teras paling murah di dalam bandar Shah Alam. Okay? Bukan jalan kebun, bukan jauh lagi. Dia memang tengah-tengah dalam bandar Shah Alam. Berapa tengah tu? Daripada Shah Alam Town ambil masa 4 km saja. Daripada Masjid Besar Sultan Salahuddin Shah Alam tu hanya 2 km saja. So itulah location dia kan. Macam kita nampak design dia memang sangat moden. Okay? Dia bukan old school design. Kita ada balcony. Jarang rumah zaman sekarang ada balcony. And then ini adalah pagar dia. Kita pakai quality materials. And ini jarang berlaku. Rumah ni adalah individual title. Biasanya individual title dia akan pakai pagar galvanized tu saja. Tapi dekat sini kita pakai tembok dinding dari hujung ke hujung. Okey, tak nampak jiran sebelah. Dan kita punya lantai flooring untuk car porch adalah imprint flooring. Okey, rumah ni kelihatan macam rumah mewah padahal harga dia paling murah dalam Shah Alam. RM800,000 sahaja untuk 20 darab 74 serta 4 bilik dan 4 bilik air. Dan sini adalah tingkap. Ada tingkap dekat tepi ni, jadi banyak cahaya natural lighting akan masuk ke dalam rumah. Dan kita ada sliding door di sini. Dan satu lagi, saya sangat suka dengan material pintu dia. Berat pintu ni. Siapa nak rasa keberatan pintu ni? Sila datang jumpa saya. Okey. Nampak tak besar dia? Kebanyakan rumah lain yang standard 20 darab 70, kita tak rasa besar macam ni. Even rumah yang 22 darab 70 pun sama. Ini walaupun dia 20 kaki darab 74, dia nampak luas je sebab panjang. Dia 74 kaki ke belakang. And macam kita nampak, ini adalah ruang tamu dia. Lebar ruang tamu ni adalah 16 kaki. 16 kaki memang besar. Dan kita ada store yang dah dibuat di bawah tangga. Pintu ni memang dah ada dan dinding ni pun memang dah tersedia. Jadi kita jimat duit dekat sana. Okey, apa yang ada dekat sini? Ini adalah bilik. Bilik ni sangat sesuai untuk siapa-siapa yang tinggal dengan parents, elderly. Sebab bilik bawah ni boleh masuk katil queen bed, king bed pun boleh masuk. Dan kita ada tingkap dekat sini. Ini yang dia banyak natural lighting tau. Abaikan belakang tu adalah tempat untuk kita membawang dengan jiran-jiran tetangga. Okey. Dan sini adalah pintu bilik air. Bilik air ni adalah private bathroom untuk elderly, untuk siapa-siapa yang duduk dekat bawah. Jadi mak ayah kita rasa lebih selesa lah. Okay, jom kita tengok ruang makan pula. Ruang makan kita nampak tau beza antara ruang makan dengan ruang tamu. Kebanyakan rata-rata rumah landed dalam market sekarang, dia adalah satu space macam dewan besar daripada pintu depan sampai pintu belakang. Jadi kita pandai-pandai design sendiri. Tapi rumah ni kita boleh nampak perbezaan dia antara ruang tamu dengan ruang makan. Tanpa perlu letak perabot pun kita dah tahu dah ini ruang makan. Kelebaran ruang makan ni adalah 10 kaki lebar. Dan panjangnya adalah 14 kaki lebar. Kita boleh masuk 12 seat kerusi pun boleh. Walaupun kita dah letak 12 seat meja makan dekat sini, tetap ruang tamu di sana nampak besar. Jadi bila raya ke apa, kita boleh ada 2 big group family untuk datang singgah rumah kita. Satu di ruang tamu, satu di ruang makan.
Okey, ini adalah dapur kita. Sliding door ni kita tak sediakan lah, okey, tapi ini idea. Kita boleh buat sliding door macam ni untuk sebagai partition antara ruang makan dan juga ruang dapur. Dapur kita pun lebar, selebar 10 kaki darab 10 kaki. Just nice. Even kita boleh letak island di tengah-tengah. Masih luas. Ini adalah ruang untuk kita letak peti ais, ruang masak, ruang sink, and ada lagi kawasan kerja. Jadi selesa sangat kalau kita nak merewang. Kita ni orang-orang Melayu ni suka merewang kan. Nampak tak dia ada bagi tingkap lagi. Rumah ni sangat murah hati dengan tingkap tau. Di mana-mana ada tingkap ekstra. Dia bagi natural lighting masuk. Walaupun rumah kita ni rumah intermediate, kita tetap ada tingkap di tepi. Bukan sahaja di belakang. Okey, sekarang ni pintu untuk pergi ke ruang laundry dan juga ruang melepak dengan jiran. Jom. Tengok tu. Ini semua jiran-jiran tetangga. Kalau kita ada jiran-jiran, kita nak berceloteh sambil-sambil kita cuci baju tu, inilah pot dia. Dekat belakang untuk pot mak-mak, dekat depan untuk pot bapak-bapak. Okey, itu jiran sebelah punya anak. Dia join sekali. So ini tempat letak laundry. Okey. Memang berbumbung. Selain daripada tempat melepak, membawang dengan jiran kat belakang ni, sini kita boleh sidai baju. Senanglah cuci baju, sidai baju. Okey, jom kita tengok tingkat atas pula. Rumah ni, apa yang bagus berkenaan rumah ni, dia sangat low density. Orang suka kawasan low density ni. Okey, sebelum saya nak cerita pasal low density, nampak ada tingkap lagi. Murah hati dengan tingkap. Jadi bila banyak tingkap, banyak natural lighting masuk. Bila banyak natural lighting masuk, siang tak payah on lampu pun. Tingkap ni terus menghala ke tangga. Tangga yang lebar selebar 4 kaki. Okey, berbalik dengan kita punya low density, kawasan ni hanya ada 120 unit rumah sahaja. Jadi very privacy dan takkan semak sangat, takkan jam untuk keluar daripada kawasan perumahan. Finishing rumah, kita bagi fully laminated flooring macam ni untuk tingkat atas. Dan sini kita ada satu ruang. Abaikan foldable glass door ni sebab sebenarnya ini adalah dinding. Ini hanya ID saja. Kita dah sediakan plug. Dekat sini kita boleh letak meja study, tempat untuk anak kita study. Dan sini adalah bilik paling kecil. Tapi tak berapa kecil. Boleh masuk queen bed. Boleh masuk queen bed. Dan juga ini adalah bilik air. Bilik air dia tak share. Sebab kita ada 4 bilik dan 4 bilik air. Setiap bilik ada bilik air masing-masing. Kita bagi full quality tiles sampai atas. Jom kita tengok bilik anak dara kita pula. Bilik ni boleh masuk queen bed, boleh masuk king bed juga. Dan kita bagi bilik air ensuite bathroom juga. Dan kita tengok bilik mummy daddy pula. Bilik mummy daddy ni sangat luas. Berapa luas? Kita boleh masuk 2 katil queen bed. Dan bilik master bedroom utama ni didatangi dengan ensuite bathroom. Bilik air pun ada tingkap besar. Nak mandi siang-siang tak payah on lampu, jimat. Dan kita didatangi oleh water booster pump ke tingkat bilik atas, bilik air atas. Apa lagi yang kita dapat dalam bilik master bedroom? Full size window. Developer ni tak kedekut tingkap lah, memang bermurah hati. Saya suka banyak natural lighting masuk. Kalau Chinese orang kata good feng shui. Ini apa pula ni? Ini bukan tingkap, ni balcony. Nampak ni ada tingkap lagi kat tepi ni. Ya Allah, banyaknya tingkapnya. Tingkap ni pergi mana? Nampak tangga kat bawah. Jadi kawasan tangga tu tak akan pernah gelap. Dan ini adalah ruang balcony untuk master bedroom.
Dekat sinilah kita, Mami dan Daddy bercerita tentang anak-anak kita yang sedang membesar dekat bawah tu, dekat tepi tu kan, untuk Mami dengan Daddy berdua-duaan lepak. Bila kita cakap rumah ni di tengah-tengah bandar, berapa bandar? Nak pergi ke masjid tu jalan kaki saja. Nak pergi ke SMK Section 7, 1.5 km saja. Nak ke SMK Sultan Salahuddin, 3 km saja. LRT Section 7, 3 km saja. Hospital Shah Alam, 4 km dan juga Plaza Masalam, siapa tak tahu, 3 km saja. Jadi apa tunggu lagi? Siapa-siapa yang nak melawat rumah contoh, grab rumah ni sebab kita dah nak habis. Kita akan serah kunci pada hujung tahun ini. Rumah ni individual title, jadi memang ramai suka kan, orang Melayu kita suka renovate. Hubungi saya 0104041712. Natasha, jual rumah landed. Assalamualaikum. Macam mana? Berminat tak dengan rumah ni? Jom book slot viewing dengan saya sekarang. Scan je QR code dekat bawah ni untuk book viewing rumah dengan saya. Bukan rumah ni je, mana-mana projek perumahan di dalam kawasan Cyberjaya, Putrajaya dan juga Sepang memang under my territory. Alhamdulillah, saya dah 10 tahun jaga kawasan sini. Jadi ada banyak lagi projek yang best-best untuk tuan, puan, adik, kakak, abang semua survey around. Jom beli rumah. Assalamualaikum.